Inilah makanan yang mengikut dia punya mazhab. Dia bukan jenis ada kebab gepuk, kebab pistachio, bukan. Ini mazhab makanan Eropah Muslim. Tahu tak apa yang famous dekat Jalan Kebun Kelang ni? Food heaven. Daripada ujung sana sampai ujung sana, sebut je apa jenis restoran, apa jenis kedai makan yang viral-viral berlampu-lampu yang besar-besar kan, semua ada dekat sini. Cuma kedai ni dah 4 kali cuba dah datang, dia tak buka-buka sehinggalah sampai hari ni. Rupanya hari ni dia baru buka. Doner Kebab, Doner Je nama dia. Saya akan bagi tahu kenapa saya nak sangat datang sini. Ya, kita dah tahu untuk ni. Kebab ni adalah makanan halal yang paling senang kita cari kalau kita pergi kat overseas, negara-negara barat ke mana kan. Nak cari makanan halal biasanya orang akan cari kebab. Jadi first time saya makan kebab dekat Germany, saya teringat sampai hari ni. Nama dia Doner Kebab. Saya pergi melancong kat mana? Kat Bulan Matahari. Lepas tu saya tak jumpa dah. Apa beza Doner Kebab ni dengan kebab Melawati apa semua? Lain-lain. Daging dia tu dia slice pakai mesin. Jadi dia halus, tekstur dia nipis-nipis. Dia bukan macam dadu besar semua yang jual dekat Bukit Bintang apa semua kan. Jadi tadi Baman tanya, dia potong tu pakai pisau cukur ke? Bukan. Dia pakai dia punya mesin khas yang diimport daripada Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Baman tadi dia tegur, dia kata nasi macam orang Malaysia. Tak, sebenarnya bila saya tengok menu ni balik, ini macam sama dekat UK, dekat Germany apa semua. Oh, rupanya owner dia ni, suami isteri, memang dia membesar, dia belajar dekat UK. So memang inilah menu yang biasa anda jumpa dekat kedai-kedai kebab. Dia ada pizza, dia ada, ni nama dia rice bowl. Dia duduk dalam bekas. Biasanya nasi tu duduk bawah, tak nampak. Daging tu dekat atas. Yang ini fish and chip, biasalah UK memang ada lah. Yang ini loaded chips. Dekat overseas pun ada, tapi dicampur-campur lah. Kadang dia campur kebab, kadang dia letak salad lah. Inilah makanan yang mengikut dia punya mazhab. Dia bukan jenis ada kebab gepuk, kebab pistachio, bukan. Ini mazhab makanan Eropah Muslim. So ini dia punya best seller lah, loaded chip. Boleh nampak tu tekstur daging dia tu nipis-nipis. So jadi kita nak kunyah tu senang lah. Bismillah. So ini menu baru dia orang, pizza sebenarnya. Dia baru start beberapa hari je. Jadi tekstur dia jenis pizza yang tebal lah. Kadang-kadang kita makan pizza yang tebal ni macam kita gigit tiup motor. Tapi ini elok, dia punya tekstur tu elok. Lembut. Kita boleh tahu kan, dia masak ni, dia punya bahan-bahan tu, dia orang ni bukan menjual sajalah, dia masak dengan jiwa. So kami dah dapat jawapan dia kenapa 4 kali kita datang di tu. Rupanya dia renovate. Lepas dia renovate dah jadi besar, lebih selesa. Dia ada jadi 2 tingkat. Ni bahagian aircon, ni bahagian terbuka lah. Parking pun banyak. Parking situ boleh, parking kat belakang boleh. Konsep dia self service. Order dekat sana, bila dia dah panggil nombor tu, ambil makanan dekat sana. So siapa yang rindu nak pergi overseas, mungkin tiket tengah mahal apa semua kan, kita datang sini, kita berlatih dulu, kita berlatih makan dulu kan, barulah kita tak kekok nanti pergi US.